Apa ke pendapat kau tentang poligami? Poligami tu untung tak? Ini kita terima panggilan. Okey apa? Snack. Snack ke snok? Senok mu. Snack. Bistu. Sedap boh. Dah apa? Bencal boh. Paling. Kau kenal? Bencal. You know bencal? Mata air bencal, you know? Bercahaya. Bercahaya saya tak ada. Apa tu bah? Mana? Wait, dah. Mana? Siap mana? Bah pula dah. Alamak. Bahaya. Awas. Oh, betul. Kalau ular tu ganas, kita kena bawa bewak. Assalamualaikum. Kat sini ya ular? Ular. Kat belakang. Boleh pakai kasut lah. Gedung. Oh ni ya. Tarik ni. Betul tu. Ini sampai kan kecil kan? Bos ni. Tapi dah. Nak. Ayo. Nak kan? Bisa dia ke air dia? Bisa dia. Lagi lah. Kita minta masuk kasut. Terima kasih bang. Ular. Kalau nak lepas, dia pakai you tau. So guys, selamat tak ada mangsa. Owner tu cakap tadi dia nak lawan lah. Memang dia nak patuk lah. So ular ni memang takut dia kalau kita ancam dia. Cuma kalau kita terlampau ancam dia ancam kalau dia nak lawan. Tapi biasa sembunyi lah. Memang dia lari lah. So tadi ada kain, bawa kain tu nasib baik. Nasib baik dia tak pakai kain tu. Kita tangkap dan dia cuba masuk di jelas store. Masuk dah. Di dalam store masuk dah. Nasib sempat lagi kita tarik dia balik keluar. Dia orang di rumah sana jangan cuba ah. Jangan cuba-cuba, berbahaya untuk anda di sana. So selamat sampai tangkap masuk dalam guni. Kita nak lepaskan dia di tempat habitat dia. Dia bukan Nampak kecilnya. Tapi kopisan guys. amat berbisa. Sekali patutan membawa maut lebih daripada COVID. Jadi Ada lubang lah. Ayo, dengan apa main macam tu. Ada sus sekali. Mudah sekali lah. Susah sisi. Baik. Ya. Tak ada dalam ni. Ada dalam ni aku campak.
Kedok. You know kedok. Jangan lupa subscribe sebelum tengok. Tak subscribe jangan tengok. Bye. Bang, kitchen tu kat mana? Dekat tingkat 15. Tingkat 15? Tapi owner rumah tu tak ada. Jadi yang buat laporan tu tingkat 16. Dia dah 2 hari dah pitching tu. Tapi saya tunggu owner rumah tu balik pagi tu. Tapi dia tak ada. Dia kat luar, belah tingkat, belah luar. Tepi dia. Ambil baju saya ni. Kamera. Ni yang kalori bomba tu semua. Ni mama ni. Ni kalori bomba. Ni puding bomba. Gosok. Video macam you siapa? Gosok ni dia. Cik you. Teka tu. Dah? Sabar. Ada miau je. Apa yang sabar? Tenang le. Soleh. Tunjuk liga. Salam. Tak jadi ni. Thank you. Kena rumah sebelah lah. Ada rumah sebelah. Nak pergi mana? Ni bawah ni rumah ke apa? Rumah ke? Tapi tak ada orang. Mana kucing? Walah miau. Sana dah boleh. Lah ni kucing orang ni ada loceng ni. Rasanya aku seorang bawah. Tapi orang bawah tak ada. Lepas tu tingkat dia tu buka sikit. Oh ni apa ni? Dia hang pegang aku dah. Oh dia pagar tepi tu. Yang kuning tu apa ni? Dia keluar dah. Ni aku tak tahu. Dia nama Cooper. Kena pergi bawah. Rumah bawah tingkap terbuka. Rumah ni ada pagar. Okay. Come on, abang nak balik ni. Cepatlah. Usuk. Soleh. Kamel. Ni angin tak ada pula, kadang ada angin kentut dia sedap ni. Dia lompat kan, dia lompat keluar terjun dah. Itulah pasal tu yang aku takut ni. Dia tak boleh kasar-kasar ni. Bila dia masuk betul-betul kaki lagi. Masa dia tak masuk. Ni awak ni? Tawang. Awak tawang. Sama lagi tak? Aku selalu pergi bus station. Yang sundu kan dia? Sundu kan? Terima kasih. Banyak video. Lagi saya banyak kali. Rafi and Afia. Jadi orang. Kita lah ni nak pergi balik sebab kita dah habis kerja. Lah ni pukul 7 je. 59. Lagi 9 minit lagi. Nak pukul 8 kita nak balik. Balik kampung. Kampung. Ada. Nak tanya ni. Apa pendapat kau tentang poligami? Poligami tu untung tau. Ada satu menjadi dua. Ada kawan lah. Di samping tu dapat payung emas. Yang pertama. Kau rasa?
Rasa nak berapa? Nak 2 ke? Aku rasa kuali atas kepala aku. Yang satu kuali. Mula kuali atas kepala. So, yang terbaiknya itulah dia. Setia pada satu. Setia pada dua. Dua ada seorang. Hah? Bagi seorang. Saya lagi kafinya.